Pintar je tu. Ini dia. Baru. Umpan. Baik-baik. Yes. Tahu nak angkat ni naik Nak pergi mana? atas tu. Pergi mana nama dia? Tasik burung. Apa ya? Pantai Sungai Burung. Kita pergi Pantai Sungai Burung. Wow. Tempat kita ni dia tak adalah mencabar, tapi untuk naik dia agak mencabar. So tengok sebab apa mencabar? Sebab barang yang kita nak bawa ni agak banyak. Macam mana kita nak angkat semua ni? Okey. Kunci apa? Pasal yang kunci ya? Nak simpan umpan. Hari ni last minute tiba-tiba ayah nak ajak kita orang pergi memancing dekat Pantai Sungai Burung. Ini kali kedua dah pergi. Hari tu pergi sekali dapat dalam berapa banyak ekor ikan. Tadi kecil-kecil lah, gelama. Arti ikan apa ya? Sembilang. Duri banyak. So kali ni kita tengok sempat ke Jangan tak. cakap je. Tengok hari ni dapat ke tak. Satu best sebab dia punya sunset. Okey. Tengok kali ni kita bawa ni. Kali ni ibu ikut. Kali ni ibu ikut. Tengok macam mana. Dapat dah kalau ibu ikut. Kan? Ni tu nak pergi beli udang hidup. Okey. Dia dah tinggal je. Ada beberapa barang yang kita nak kena beli. Apa sebenarnya nak pergi hari ni juga sebab semalam tengok bulan mengambang. Lepas tu ramalan mengatakan hari ini adalah hari ikan. Hari ikan Hari adalah hari Eve. Ikan aktif pada pukul berapa? Kalau ikut ramalan 6.47. 6.47 ikan akan aktif nak makan. So, kita akan gerak ke Pantai Sungai Burung tu sebab dekat situ dah dia kata kat Pantai Sungai Burung tu ikan sebenarnya aktif pagi tadi. Dia ada beberapa fasa lah. Pagi tadi, lepas tu tengah hari tengah hari tadi. So sekarang kita yang ke fasa yang ketiga. So sarapan, makan tengah hari dan kita tengah makan malam. So, tengok kita percaya ke tak percaya. Tak nampak lah. Okey lah. Kita tutup. Tu. Takut dia lompat. Reaktif. Yang udang hidup dapat. Jom kita cari udang mati lah. Kita buatkan penangan. Ikan tengah aktif. Tengok. Penuh pemancing-pemancing. Atas jeti pun sudah penuh. Wish, dahsyat. Apa plan penuh ni? Akan mancing di mana? Di mana ada air, di situ ada coran. Tapi kita ke maybe ikut belah sana itu. tu. Sana tu macam ada ni sikit lah. Kita Sebab set up dulu. dekat bahagian sebelum ni kita orang apa tu pancing dekat atas jeti tu. Tapi tu siap ada air, semua kita punya barang banyak. Kita bukan pemancing biasa-biasa. Tengok barang kita dengan botol air ni, dengan tangga ni, dengan kita punya barang banyak, bukan biasa punya barang. So macam tak sesuai sangat lah nak pergi atas tu dulu. Tapi weh, saya tak ramai ya atas jeti tu. Sebab air dah pasang. Je. Dah ramai dah turun. Nak balik ya? Semua macam nak balik. Tapi dia turun, dia dah melalui jalan mana? Maksud tu apa? Kecil je. Kecil. Okay, tak apa. Main lah. Tak apa. Sebab yang besar tu dah tersangkut. Okay dah. Ada ikan tapi sangkut. Kita tengok. Dapat ke tidak? Tengok. Lepas. Punya. Tunggu. Laut ni luar. Tak makan umpan. Jangan mati. Kita tengok ya. Berapa lama ya. Dapat besar. Masih hidup. Wow, ikan kerapu dengan ikan anak-anak. Ikan gelama. Ikan gelama mak elok 3 ekor ikan kerapu yang masih hidup. Tengok insang ni.